Okey. Ini anak-anak daripada Belgium. Anak Rhode Island Red. Datuk harap tuan-tuan yang pernah datang ke sini kan, yang tidak mendapat layanan yang sewajarnya beratuk, atuk mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Atuk dalam proses nak balik. Dekat-dekat nak balik ni. Sedih. Sedih sangat tengok ni. Reban-reban yang kita buat dulu ada setengah tu atuk memang roboh kan dah. Dekat-dekat nak balik ni. Sehari dua lagi. Tengok habis. Agak sedih juga tengok reban. Sedih. Buang sebab apa? Sebab di sini pun nak buat pindaan. Pindaan supaya keadaan lebih terkawal. Yalah atuk tak ada kan, atuk balik sana. Jadi kaki tangan tu tinggal anak atuk dia masih bekerja. Lagi seorang menantu suri rumah. Jadi kalutlah dengan anak sekolah lah apa semua kan. Jadi apa nama, kita buat sedikit pindaan. Kita clearkan mana yang kurang memberi impact ekonomi tu kan, nampak memang semak kan. Kita kurangkan, kita buang. Kita bersihkan. Kemudian bila sampai masa nanti kita buat balik. Jadi kita buat kebun. Ni itulah dia berubah. Dia bila ada satu hal-hal boleh berubah, kemudian kita buat balik macam ni kan. Tapak dia ada. Satu hari nanti mungkin kita pindah buat store apa ke, ataupun tempat tu bakar baru ke. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan, ni sajalah tu nak tunjuk jalan-jalan kan. Sebelum last ni atuk pun rindu. Atuk tujuan buat video ni, supaya bila atuk balik nanti atuk boleh buka balik, tengok balik kenang-kenangan kan. Apa nama tu, reban-reban yang kita buat dulu kan selama 5 tahun kat sini. Tuan-tuan tengok tapak ni, tapak reban dulu. Reban yang mula-mula kalau tuan-tuan tengok dalam video atuk yang 5 tahun dulu yang mula-mula tu, ujung sana atuk dah rebankan awal dah. Reban tu dah dirobohkan awal dah. Kemudian reban yang nombor 2, reban ni atuk pun dah buang dah. Sebab kayu pun dah reput kan, dah 5 tahun dah. Reban yang ketiga atuk buang yang belakang tadi, yang atuk tunjuk mula-mula tadi. Sekarang ni semua tinggal reban baru. Dan bila atuk tak ada sini, anak menantu atuk yang ada ni, dia orang akan buat pindaan sikit. Contoh dia lah, yang reban ni mungkin dia akan buat greenhouse. Buat tanam-tanam pokok reban ni. Sebab sini pokok tanam luar. Bukan sebab ayam ke apa ni, sebab monyet. Jadi tanam ni senang. Dia akan buang bumbung, ganti dengan net hitam tu. Boleh tanam sayur, bayam ke apa, kangkung ke, selamat insya-Allah. Tu timun ke apa semua. Okey. Yang lain-lain remain macam biasa. Reban ni kukuh. Ini memang kita akan kukuhkan. Kita akan biarkan, kita tambah jaring yang kuat. Jaring atas ni pun kalau satu hari nanti dia rosak, kita tukar buah yang kuat juga. Kerana ada reban-reban yang kita maintain, kita jaga elok balik, kerana kita nak letakkan bakar-bakar kita yang terpilih lah. Okey, macam ni. Kalau tuan-tuan selalu datang tempat atuk, ni benda ni tempat berehat-rehat ni dulu sebelah sana. Dulu sebelah sana, belah pintu masuk tu. Atuk dah ubah mai ke sini. Jadi bila atuk balik ke kampung, anak atuk akan duduk rumah ni yang dekat dengan kebun ni. Ganti atuk jadi bertentang dengan tingkat dapur. Jadi anak-anak boleh main sini. Jadi cucu-cucu atuk boleh main kat sini. Jadi menantu atuk senang tengok. Jadi kita bila buat kebun, kita cuba buat perubahan supaya keadaan keselamatan sentiasa boleh dipantau. Lepas tu bila atuk dah angsa dah jual apa semua, sebelum masuk angsa baru, itik-itik telur pun atuk dah jual, tinggal 3 ekor kan. Jadi kolam-kolam ni kosong. Ada sahabat atuk kan, dia adalah hal dia bela korah.
Jadi dia tak boleh dah belah Kora tu, dia bagi kat Atuk dah. Atuk kata tolong belah kat Kora dia mana. Kora. Nampak tu. Kita tengok. Tu. Ada 2 ekor Kora. Tu. Kora ni jenis pet lah. Maknanya dia 2 ekor jenis pet. Jadi sesuatu boleh dah tengok Kora. Alhamdulillah, terima kasih sahabat bagi. Ni tuan-tuan tengok. Habislah. Semakin nak kuih kosong ni. Reban ni pun orang dah beli. Ni, satu orang beli. Ni nampak atas tak elok. Jangan kata tak elok. Bawah dia masih semua elok lagi. Dia balik, dia tukar ni. Atuk jual RM50 lah. Walaupun dulu modal 200-300, ini pun RM50, RM50 Atuk jual habis. Itulah mahal sikit yang belakang tu. Yang belakang tu mahal sebab dia berbesi dan baru, paling baru. Okey, jom. Sekarang sebelum Atuk nak balik ke sana, Atuk nak tunjuk anak-anak ayam yang menetas. Ini anak ayam ni special sikit. Kerana telur dia dibawa masuk daripada Belgium. Telur dia yang masuk dari Belgium 20 biji. 20 biji. Anak dia menetas. Okey. Ini. Ini anak-anak daripada Belgium. Anak Rhode Island Red. Ni. Baru lagi, baru 8 hari. 8 hari. Ni. 8 hari. Ni. Tu, 8 hari. Ini baru balik baru telur yang dinetaskan yang balik daripada Belgium. Ini ada 20 menetas 15 ekor. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, Rhode Island ni dia ada bermacam-macam kategori yang diiktiraf, macam-macam kategori. Jadi ada kategori pertandingan atau kategori yang sesuai di tepi rumah, macam-macam kategori. Ada kategori yang dijadikan untuk menjadi pembakar kepada ayam-ayam hybrid. Dia ada banyak, tetapi masih dalam satu pure line tu Rhode Island. Jadi kita bela tu ikut keperluan kita. Kalau kita seorang yang suka masuk pertandingan ayam, belalah ayam Rhode Island yang untuk pertandingan. Tapi untuk orang yang untuk nak telur yang banyak, daging yang banyak, ayam yang tahan lasak, boleh tahan cuaca panas, hujan, lembap, ada satu jenis yang dia panggil production red. Production red ni tahan lasak. Yang tadi yang mula-mula tu yang untuk pertandingan. Jadi macam-macam kategori ikut keperluan tuan-tuan. Macam Atuk, tapi orang-orang kampung semua, Atuk lebih suka bela production red kerana lebih tahan lasak. Dah. Ikut tuan-tuan. Ini 4 penuh. Ni lagi. Kalau tuan-tuan tengok ada beza tu. Anak-anak yang daripada Belgium dengan anak-anak daripada sini berbeza. Sebab anak-anak Belgium tu anak-anak yang heritage, yang pertandingan. Yang tadinya, yang sebelum ni yang jenis production red. Production red lebih tahan lasak untuk kampung-kampung kita, orang kampung. Dah. Dan harga pun tak sama. Production red bagi Atuk jual RM50 seekor. Tapi kalau yang jenis pertandingan tu, yang datang dari Belgium tu, seekor anak pun dah 200. Beza kan? Jadi tak sesuai lah tuan-tuan pergi rumah nak bela yang 200 anak. Bela yang RM50 permulaan. Okey? Itulah Atuk tunjuk. Atuk gembira. Gembira campur sedih. Gembira kerana di sini alhamdulillah sumber rezeki yang melimpah roh. Dan sedih juga kerana terpaksa meninggalkan tempat ni. Tapi gembira juga, kan? Gembira, sedih, gembira kerana dah Atuk balik ke sana, Atuk dapat mengembangkan lagi ilmu. Kita nak buat peternakan, menanam pokok tepi rumah dengan cara yang lain pula. Jadi Atuk harap apa yang Atuk buat kongsi pada petang ni, mungkin video Atuk yang terakhir di Nilai ni, sebelum Atuk pindah buat video pula di sana. Di sini akan jalan juga video macam biasa oleh anak dan menantu Atuk. Atuk harap tuan-tuan yang pernah datang ke sini kan, yang tidak mendapat layanan yang sewajarnya beratuk, Atuk mohon ampun dan maaf. Mohon ampunlah Atuk orang tua kan, kerana terlupa, kan tersilap, tuan-tuan tersinggung, janganlah tersinggung.
bersamalah dengan Atuk lagi, dengan channel Atuk Farm, kerana kita akan bergerak sampai akhir hayat untuk berkongsi ilmu tentang mendapatkan bekalan makanan yang sihat dan bersih dan segar di belah tepi rumah. Okey. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Per. Per.